Kereta ni bila kita masuk dia akan ada delay sikit sebelum dia bergerak. Dia tak bergerak lagi. Betul baru dia ni. Sama juga bila kita nak pecut pun, bila kita tekan minyak tu dia akan delay sikit. Dia baru dia pergi. Kemudian saya contact bengkel ni dan dia bagi dua option. Option yang pertama adalah tukar balik minyak, filter semua dan masukkan treatment. Kos dia RM877. Dan opsi yang kedua adalah overhaul gearbox dan kos anggaran adalah 3.5k. Saya baru je tukar bateri. Yang bestnya adalah masalah gear saya yang sebelum ni bila saya masuk dia tak berjalan. Dah tak ada dah. Okay, saya pergi balik. Kita undur balik sikit. Okay, sekarang ni bila saya masuk dia terus berjalan. Okay, jadi siapa-siapa yang ada masalah delay bila masuk nak berjalan tu, check bateri dulu. Kalau bateri lemah, tukar bateri. Janganlah mana-mana tukar gearbox lah, benda semua tu. Kalau tak, lain yang masalah, lain yang dibaiki. Okay, semoga bermanfaat.